Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azrul, berasal daripada Temerloh, Pahang, Darul Makmur. Pertama saya ucap ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan syarikat pelancongan Yaskin kerana membawa kami berkhidmat kepada kami sebagai jemaah haji pada tahun ini, dan kami rasa bersyukur yang amat sangat dan tidak silap memilih bersama dengan Yaskin pada kali ini kerana pengalamannya itu adalah satu pengalaman yang sangat baik. Pada kami ini adalah satu spiritual journey yang membawa banyak 1000 erti kepada kami sekeluarga. Saya dan isteri pada tahun ini diberikan peluang untuk bersama dengan Yaskin pada haji tahun ini. Secara umumnya haji pada tahun ini adalah sama sebagaimana haji-haji yang tahun-tahun yang sebelumnya, kerana perjalanannya adalah sama. Cuma mungkin pengalaman daripada satu individu pada individu yang lain itu adalah berbeza. Walau bagaimanapun pada kami, walaupun kita datang dengan PJH, dengan pakej pengelola jemaah haji bukan melalui tabung haji, saya rasa ujiannya, kesabarannya itu adalah tetap sama sebagaimana orang-orang yang lain. Setiap orang itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan hajinya, dan alhamdulillah kekuatan kita yang sebenarnya mampu untuk melepaskan dan menjayakan kerja haji yang telah kita lakukan. Ini antara perkara yang kami belajar Kalau kita bayar banyak mana pun, tetap akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan ibadah haji tersebut. Secara umumnya saya dan isteri sangat berpuas hati dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Yaskin. Sampai kami bertanya-tanya juga kepada dalam hati kami berkenaan dengan Yaskin ni. Dia orang ni tak buat duit ke ataupun tak nak untung ke? Sebab saya rasa memang perkhidmatan itu sangat tidak berkira kepada kami, dan itu menjadikan kami juga terharu dengan perkhidmatan yang diberikan. Jadi saya menyerulah kepada rakan-rakan, sahabat, tuan-tuan dan perempuan di luar sana, jika ada peluang untuk bersama dengan Yaskin, saya sangat mengesyorkan bersama dengan Yaskin dalam perjalanan haji ini pada tahun-tahun yang mendatang. Terima kasih.